Setiap kali gaji masuk, cepat je habis. Anda tak keseorangan. Ramai orang alami benda yang sama. Tapi jangan risau sebab emas boleh jadi penyelesaiannya. Ramai orang tak bernasib baik disebabkan tabiat menabung yang sangat lemah. Duit masuk tapi cepat habis sebab kita sebagai manusia mudah cenderung untuk berbelanja mengikut nafsu. Jadi untuk selesaikan masalah ini, alat simpanan seperti emas boleh jadi penyelamat. Kalau kita simpan duit biasa, mudah sangat untuk kita swipe. Tapi bila duit sudah pun bertukar bentuk menjadi emas, ianya jadi sukar untuk dibelanjakan. Fakta ini menunjukkan yang emas membantu kita untuk membentuk tabiat simpanan yang kuat. Bayangkan, setiap bulan kita konsisten simpan RM100 untuk emas. Dalam masa setahun, kita dah ada emas yang bernilai RM1,200. Duit tu susah nak bocor disebabkan dah jadi aset emas fizikal. Kenaikan harga emas jangka masa panjang memberikan keuntungan tambahan bukannya untuk cepat kaya, tapi simpanan kita lebih stabil dan berkembang. Jadi, apa tindakan anda sekarang? Buka akaun Get Public Gold, kemudian tetapkan auto debit RM100 setiap bulan dan kita akan simpan emas secara konsisten setiap bulan. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.